Kau ni Apa? banyak sangat ni. Kau diam, kau tak ada dialog. Kau diam. Kau tolong saya bawa pergi. Aduh. Kau hantar je. Terima kasihlah. Kau Terima hantar kasihlah. je. Jangan ada dialog. Kau mana ada dialog? Kau hantar je. Jangan ada dialog ya. Tu. Apa Mawi? Kenapa ni tu? Tadi kan berbuka puasa banyak kan? Kau makan apa tadi? Roti John, Aha. roti Mael, roti Pak Abu. Okey. Semua masuk dalam perut saya. La ilaha illallah. Minta nyawa. Kan kau dulu sekolah tak? Sekolah SPM dulu tak? tak lepas. Kita kalau ni badan kita ni nak pakai lama tau. Aha. Kan? Jadi bila kau makan banyak-banyak macam ni, kau tak jaga kesihatan, badan kau rosak nanti. Tengoklah ni dah rosak. Bukan. Kan kalau tak habis kan membazir amalan syaitan. Kan? Tapi aku tengok yang hantar kau tadi lagi macam tak berapa sihat badan dia. Itu tak kisah. Oh, tak kisahlah. Dia memang selalu kerjakan more. Okey, sepatutnya ni lagi-lagi bulan puasa ni, sepatutnya nafsu kau ni kena ikat tau. Nafsu makan tu. Ikat? Kena ikat sikit. Ikat? Kau kurangkan. Ikat? Ya. Kita sembang ikat tepi. Mari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali lagi dalam rancangan Kurma dan Kopi. Alhamdulillah. Buongiorno. Wow. Rusia. Oh, buongiorno. Apa kabar semuanya penonton-penonton di rumah? Kita sudah berada di 10 terakhir Ramadan ini. Saya berharaplah penonton-penonton di rumah kan Bang Mawi, semangat dorang makin membara. InsyaAllah. Dan hari ini merupakan episod yang ke 17. Diam tak diam Kan Bang Mawi? Cepat saja. Ada orang cakap cepat saja masa berlalu, tapi bagi saya masa itu seperti biasa. Sebab saya isi dengan benda-benda ibadah. Tapi ada orang yang merasakan Ramadan kali ini masanya pendek. Betul. Ada yang merasakan Ramadan kali ini masanya panjang. Betul. Macam itu biasa-biasa saja. Biasa-biasa saja. Daripada dulu masih kecil sampai ni sama saja. Sama saja. Sebab itulah saya amalkan zikir, Zikir istighfar setiap saat. Gitu. Zikir apa biasa? Janganlah tanya dulu. Jadi Bang Mawi, kita punya topik hari ini, badan nak pakai lama. Oh ya. Badan nak pakai lama. Ya. Semalam saya tertengok badan awak. Tak tengok? Tertengok. Abang nampak macam mana? Awak semalam pakai baju kan? Betul. Kat bilik tu. Saya tengok badan awak sangat tough lah. Fit Alhamdulillah. Badan dia. Dia ketul lah. Dia ketul. Nak tunjuk kan? Jangan tunjuk. Sekarang memang jaga badan memang jaga. Saya pagi-pagi saya akan warming up. Sebelum subuh tu, sebelum pergi solat subuh, saya akan bangun warming up. Tapi awak tak pergi gym kan? Tak pergi gym. Nampak natural lah. Alhamdulillah. Okey. Bang Mawi. Okey. Hari ini kita bawa seorang yang hebat. Seorang doktor yang baru-baru ini viral. Doktor ni kalau kita cakap pasal kesihatan, mesti dia boleh jawab. Pasal lagi-lagi kalau pasal jantung. Jantung? Semua benda dia tahulah. Betul, jadi jantung pisang. Tak ada. Jantung pisang. Jangan main. Itu doktor perhilitan. Jadi okey, tak ada buang masa. Jom. Abang Masa, kita ingin menjemput kita punya asatijah dan juga kita punya tetamu istimewa. Iaitu Datuk Ustaz Kazim Ilyas dan Dr. On Akbar Ali. Dipersilakan. Alhamdulillah, silakan doktor, silakan Datuk. Alhamdulillah. Doktor. Datuk. Assalamualaikum. Jemput doktor, doktor. Doktor boleh duduk sini. Hujung apa hujung? Doktor sini, boleh? Malam saya di situ. Okey. Kau sini pula. Ya, iyalah. Jemput duduk. Selamat datang ke rumah kami ni. Inilah ruang tamu kami. Rumah dia ni ada sofa 4 je doktor. Ada 4 je. Doktor okey, doktor sihat doktor. Alhamdulillah. 4 seater je. Doktor dari mana tadi? Saya daripada KPJ Kajang. KPJ Kajang. Rumahnya? Rumah dekat KL, kat Setapak. Okey, puasa okey doktor ni? Puasa okey, Alhamdulillah. Semua tarawih okey. Semua okey, tak ada. Pesakit semua okey. Sakit-sakit kurang masa bulan puasa, bagus, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sihat sikit. Okey. Alhamdulillah.
Datuk, Ya. macam mana Datuk puasa 10 terakhir Ramadan ni Datuk? Masih penuhkah dia punya jadual? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Penuh Seperti biasa. Ada yang kosong saya boleh masuk tak Datuk? Saya pun zikir juga. Zikir apa yang apa rasa zikir pagi-pagi? Oh, zikir pagi-pagi. Astagfirullahalazim. Astagfirullahalazim. Itu Dia sambil warm up tu. salah kah kalau saya berzikir? Tak salah. Tak salah kan? Alhamdulillah. Betul lah Ustaz saya cakap. Kan. Jadi Datuk, kita punya tajuk hari ini, badan mau pakai lama. Ya. Jadi, okey, ini ya. untuk makluman lah. Saya nak bagi tahu kepada semua, Dr. On Akbar Ali ini merupakan pakar jantung di Hospital KPJ Kajang dan telah menjadi pakar jantung selama 20 tahun. Alhamdulillah. Umur doktor berapa? 53. Oh. Muda lagi. Muda lagi. Sebaya saya lah. Sebaya. Sebaya. Sebaya ke tu? Hari tu dengan Amirah pun sebaya 32. Ya. Dia ikut episod. Datuk Kajian Melias ikut episod. Ya. Jadi soalannya Bang Mawi. Okey, awak nak tanya, saya nak tanya. Bang Mawi tanya. Okey, doktor. Saya nak tahu, doktor. Puasa ni, dia ada relate dengan orang pesakit gastrik ke, doktor? Dia kena bezakan sakit gastrik dengan sakit lapar. Oh, sakit lapar lain. Sakit lapar lain. Okey. Oh, sakit lapar. Walaupun ada setengah-setengah pesakit akan sakit gastrik dia bila perut tu kosong, tetapi benda tu tak common. Dia kena bezakan sama ada tak biasa puasa, sakit perut biasa angin ataupun sakit gastrik. Sakit gastrik ni disebabkan kadar asid terlalu tinggi di dalam perut dan injap antara perut dengan saluran pemakanan tu longgar. Jadi asid dalam perut tu naik balik ke atas dekat dada. Itu definisi gastrik. Tetapi tak semestinya puasa membawa kepada penyakit gastrik. Malahan kalau rajin puasa, geti puasa agak kerap, boleh pulih sakit gastrik. Oh, alhamdulillah. Boleh pulih. Saya pun pernah dengar kalau kita puasa, dia boleh makan kita punya sel-sel kanser yang tidak sihat kan doktor? Ada setengah-setengah bukti kalau nak baca Itu lain macam dia tu. Alhamdulillah. Jadi Datuk, dah tanya pula Datuk hari ini kita cakap pasal kesihatan. Apa hukum menjaga kesihatan tubuh badan dalam Islam? Di dalam Islam kita lah, agama kita ada dipanggil sebagai maqasid syariah. Menjaga akidah, menjaga akal, menjaga tubuh badan, menjaga harta, nyawa. Jadi bila sebut tentang maqasid syariah ni, salah satunya ialah menjaga nyawa. Ya, tubuh badan tadi. Diperintahkan, disuruh kita menjaga tubuh badan kita. Di dalam Al-Quran disebut qu anfusakum wa ahlikum nar. Jaga diri kamu, jaga ahli keluarga kamu daripada api neraka. Menunjukkan bahawa diperintahkan menjaga diri. Diri itu apa? Daripada hujung rambut sampai kepada hujung kaki. Itu dipanggil sebagai diri. Allah perintahkan jaga daripada api neraka, kesusahan di akhirat kelak. Jadi kalau di akhirat pun diperintah supaya kita menjaga oleh Allah, apatah lagi ketika hidup di dunia. Sebab apabila kita mempunyai tubuh badan yang sehat, kita mempunyai satu syarat untuk beribadat dengan sempurna. Alhamdulillah. Jadi memang kena wajib lagi. Ya, betul. Tu kadang-kadang sekarang ni kita risau doktor Betul. Kadang-kadang kita tengok banyak kes orang-orang muda sekarang ni pun banyak kena serangan jantung, doktor. Memang betul. Sebenarnya sebab apa? Sebab makanan ke ataupun sebab gaya hidup ke, macam mana, doktor? Pertama, kita kena faham bahawa sakit jantung ni bukan sakit orang tua. Bukan sakit orang tua. Bukan sakit orang tua. Kena hilangkan persepsi daripada pemikiran kita bahawa sakit jantung ni sakit orang tua-tua. Sakit serangan jantung adalah sakit orang dewasa, daripada umur berbelas-belas tahun sampai tua. Belas-belas tahun pun ada kes. Ada. Kalau boleh saya nak cerita sikit. Saya dah jadi pakar jantung 20 tahun. 20 tahun, 10 tahun di Malaysia dan 10 tahun dekat luar negeri, dekat Australia. Masa kerja dekat Australia, kalau pergi masuk ward sakit jantung, purata umur pesakit 75-80 tahun. Di Australia? Di Australia. Okey. Kalau adalah pesakit masuk kena serangan jantung, umur bawah daripada 60 tahun, kita dah kalut. Kita kata very young patient. Something unusual. Oh, dekat sana macam tu Itu sana. Okey. Bila balik dekat Malaysia, 25 tahun, 35 tahun, 40 tahun perkara yang biasa. Allah. Malahan kita tahu 20% daripada pesakit serangan jantung umur bawah daripada 40 tahun. Ya. Sebab apa tu? Ada banyak sebab. Benda yang saya nak tekankan ada 4 perkara. Yang kita boleh ubah, yang kita boleh identify, yang kita boleh improve, kita baik bolehkan. Yang pertama, isap rokok, smoking.
Punca utama dekat Malaysia. Yang kedua, apa tengok? Vaping. Vaping pun membawa kesan yang tinggi. Yes. Vape, okey. Resiko sakit jantung orang yang isap vape 34% lebih tinggi daripada orang yang tak isap vape. Nasib baik. Okey. Itu kedua. Ketiga adalah pemakanan. Yang keempat adalah gaya hidup dan stres, terutama yang tak cukup tidur. Stres. Keturunan boleh jadi? Keturunan ada, tapi keturunan saya tak tekankan sebab kita tak boleh tukar keturunan kita. Betul? Kita tak boleh tukar genetik kita. Yang tu faktor yang kita tak boleh ubah. Jadi kalau kita nak bincang, elok kita tekankan kepada faktor-faktor yang kita boleh ubah, yang kita boleh adjust. Keturunan, bangsa, benda yang kita tak boleh nak tukar. Dan memainkan faktor yang kecil, bukan yang besar. Sebab 60 tahun lepas, punca utama kematian di Malaysia jangkitan kuman, bukan sakit jantung. Genetik tak bertukar dalam masa 20-50 tahun. Alhamdulillah, baru tahu. Jadi doktor, saya mau tanya lah doktor, dekat KL ni banyak betul bangunan, pokok pun sudah tidak banyak. Jadi badan kita ni cepat sakit sebab tak dapat udara kah? Ataupun sebab kita duduk di bandar? Solution dia, bawa pokok dalam bilik tidur. Boleh, Datuk? Tanya Datuk. Pastu lah bawa dalam pastu. Dah tukar cepat sikit kan. Tapi nak jawab soalan dia secara betul, memang ada bukti-bukti yang mengatakan pollution, kualiti udara memainkan peranan agak tinggi juga dengan strata jantung. Kalau buat kajian, orang yang duduk dekat highway ni, lagi dekat dengan highway, lagi tinggi risiko kencing manis dan sakit jantung. Dah banyak kali buat studi luar negara, multiple studies, memang sah. Tapi benda tu pun kita sukar nak ubahkan. Tetapi memang ada. Jadi kualiti udara memainkan peranan penting. Tetapi benda tu faktor yang kita mungkin susah nak ubah kot. Tinggal tepi highway. Alamak, kena bagi tahu orang rumah saya ni. Kena pindah-pindah ni. Sebab saya punya rumah betul-betul tepi highway dash itu. Saya Diuk. Datuk owner. Datuk, saya tanya tu Ya. Datuk, kalaulah pasangan kita yang selalu membebel lagi tu sampai kita sakit jantung tu. Allahu Akbar. Kalau nak bersuara untuk kami, Datuk. Jadi tadi kita sebutkan tentang adakah kita ni kena menjaga tubuh badan kita dah pakai lama kan. Allah sebut dalam Quran, wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Jangan kamu campakkan diri kamu pada lembah bahaya. Jadi jangan campakkan saja-saja nak masuk dalam menyusahkan. Jadi kita kena lihat bahawa tadi pollution tadi, persekitaran dalam sekitar semua ni, termasuk yang mengganggu ialah tadi disebutkan stres. Stres. Hidup dengan orang yang menstreskan juga pun akhirnya jantung jadi stres. Okey, jadi kalau nak mengurangkan kita punya stres, kita berehat dulu. Sebab kita nak bagi orang kat rumah jangan stres-stres. Kita akan kembali selepas lagi. Dalam Kurma dan Kopi, Sembang Ikat Tepi di Astro Oasis dan Astro Ria. Alhamdulillah, bertemu kembali dalam rancangan Kurma dan Kopi, Sembang Ikat Tepi, #indahnya lain macam. Jangan kamu panik di rumah, jangan stres-stres, sebab sekarang kita betul bersiaran di Astro Ria dan juga Astro Oasis. Dan tajuk kita hari ini kita nak sembangkan adalah badan nak pakai lama. Bersama dengan Dr. On Akbar Ali dan juga Datuk Ustaz Ghazim Ilyas. Jadi Datuk, soalan tadi. Sambung jawapan tadi. Stres. Soalan tadi. Apa soalannya? Saya dah lupa dah. Kalau lah pasangan kita meletek. Sampai kita sakit jantung. Itu namanya ahli masyarakat tingkap. Bukankah kita untuk kahwin ni ada 3 kan? Sakinah, mawaddah, warahmah. Ya, ketenangan. Ketenangan tu sakinah, ketenangan. Bukan kita setakat mencari ketenangan dalam rumah tangga, ketenangan di mana-mana pun, udara, ketenangan tempat tinggal. Sebab itu di dalam Al-Quran disebut bagaimana nak dapatkan ketenangan di dalam tempat tinggal. Ya, Allah berikan gambaran syurga, jannatin tajri min tahtihal anhar, disebutkan dengan sungai yang mengalir, kebun-kebun.
kemudian orang yang tinggal dalam dia. Tadi sayang, kita menganggap Al-Quran ni hanya untuk dibaca. Tapi kita tak mengambil bahawa bagaimana konsep sebuah bandaraya, konsep sebuah bandar, sebuah negeri. Mesti sungai yang bagus, mesti pokok yang bagus, buah-buahan, dan mesti penghuni yang bagus, yang mendamaikan. Itu konsep Al-Quran yang mendatangkan kedamaian jiwa. Begitu juga Al-Quran itu kan di rumah tangga kan disebut baiti jannati. Rumahku adalah syurgaku. Penghuni dalam rumah tu membentuk sifat bahawa aku ni ahli syurga, bentuk ahli syurga yang membawa ketenangan dan sebagainya. Tapi hanya kalau dikatakan rumahku syurgaku, tidak ada sesuatu yang membawa kebahagiaan. Bila nak datang tubuh badan yang bahagia? Jadi dia saling berkaitan lah sebenarnya benda tu tak boleh ada stres-stres kat rumah, benda tu pun boleh menimbatkan sakit jantung. Stres tu dah rasa macam neraka tu tak balik rumah kerana kita tak tahu punya ni neraka punya. Yalah neraka dunia. Yalah. Okey, tadi Datuk. Nak tanya berapa persen orang menerima persen? Doktor. Doktor. Ini kat dalam pun buat saya stres ini. Berapa persen orang menerima organ di Malaysia ni? Betulkah derma jantung paling sikit dekat Malaysia? Memang betul. Kadar organ donation di Malaysia adalah 2 atau 3 dalam 1 juta. Oh ya? Berbanding dengan negara-negara barat, kadar dia dekat 30 atau 40 dalam 1 juta. So memang banyak beza. Dan antara ada 2 jenis organ donation ni. Satu, kita donate, kita hajahkan organ badan kita semasa kita hidup. Itu kita live organ donation. Contohnya buah pinggang ataupun hati kita boleh bagi kepada ahli keluarga. Yang kedua adalah organ-organ yang tak boleh bagi until kita orang meninggal lah. Jantung. Susah nak cari jantung yang sihat semasa orang tu hilang tanda-tanda nyawa. Kita ambil jantung organ donation tu masa orang tu brain dead, masa tak ada fungsi otak. Jadi masa yang sama jarang nampak orang yang brain dead tu sampai jantung dia elok, sesuai untuk buat transplant. Masalah kedua teknikal. Organ transplant jantung sangat rumit, sangat complicated. Ada 1-2 hospital saja di Malaysia yang buat pun mungkin beberapa tahun sekali, tak kerap. Dan dia punya result outcome ni tak bagus, tak sebaik macam organ donation buah pinggang. Transplant buah pinggang fungsi baik, boleh ganti dialisis. Pesakit yang dapat organ transplant buah pinggang dapat hidup macam biasa. Ada yang boleh hamil, dapat anak macam biasa. Tapi jantung ni sukar sikit. Okey. Kita nak tanya pada Datuk Ustaz Kazim. Datuk, katakanlah Datuk, anaknya ni nak dermakan jantung lah ataupun organ lah Datuk tapi family dia tak bagi. Alamak. Sebab dia kata kita datang dengan sempurna, balik kena dengan sempurna lah. Mana boleh bagi orang. Ada orang balik tak sempurna, potong kaki kencing manis. Tak sempurna juga. Betul. Kencing manis ni dia ada, yelah dia yang pertama sekali kencing manis ni dia dapat mengurangkan berat badan. Dan kencing manis juga dapat mengurangkan badan. Yang mana faham? Tak faham juga. Mengurangkan badan. Memang dalam tu. Di dalam Al-Quran disebutkan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, dan hendaklah kamu tolong menolong kamu pada benda kebaikan dan pada benda yang membawa ketakwaan. Sebab itu bila kita sebut tentang derma organ, bukan derma organ yang itu. Itu lain. Itu yang tu kan. Tu do re mi fa sol la tu kan. Dos tenara. Itu lain. Okey. Jadi derma organ ini boleh sebab apa? Di dalam ayat itu, dan tolong menolonglah kamu pada benda yang baik dan benda takwa. Bukan setakat selepas mati kita boleh derma, waktu hidup ni pun derma darah. Ada darah. Itu maknanya kita menolong orang atas itu. Bukan pertolongan dengan sebab pergi dia pinjam, susah kita tolong bantu dia, tak, dengan badan kita. Sebab itu harus hukumnya apabila kita ni menderma organ badan kita kepada pihak yang lain. Yang kedua, menunjukkan bahawa manusia ni berasal daripada komuniti yang sama, daripada Adam dan Hawa. Sebab tu di dalam menderma organ, tak kira kau bangsa apa pun, kita boleh masuk. Jantung ke, buah pinggang ke, kalau sesuai darah, semua boleh masuk. Menunjukkan kita berasal daripada satu yang sama, nama dia Adam. Adam daripada tanah, sama. Kalaulah kata kita ni tak boleh menderma organ, tak boleh, maknanya kita ni jenis apa?
Kan? Tak tahulah karnivor ke omnivor, kita tak tahu. Jadi menunjukkan bahawa dia boleh membantu sebab kita sini adalah sama. Sama saja kau orang India ke, kau orang Cina ke, kau Melayu ke, kita boleh tolong menolong itu. Yang ketiganya tentang bagaimana nak menderma. Seorang isteri boleh ke dia mendermakan badan dia, organ dia tanpa pengetahuan suami dia? Seorang anak bolehkah mendermakan organ dia tanpa izin daripada kedua ibu bapaknya? Di sini kita akan lihat selepas ini, insya-Allah. Abang tu dah ada. Okey, kalau nak tanya doktor, kalau dari sudut medical pula. Medical. Maksudnya kalau family tak benarkan, boleh ke? Macam dia masalah dia sama ada you boleh bagi consent ke tak. Kalau orang tu dewasa, contohnya anak tu umur dia 19 tahun. Kira dah legal dah bagi consent. Dan dia nak derma buah pinggang dia pada kakak dia atau saudara lain, mak bapak tak boleh halang sebab dia boleh bagi consent, dia boleh bagi kebenaran dia sendiri. Soalnya hanya berlaku kalau orang tu bawah daripada umur legal, maknanya benda tu tak boleh lah. Tapi orang dewasa dia ada hak, dia ada keputusan sendiri untuk sama ada nak terima atau bagi donor dengan orang lain. Doktor akan tanya pada pesakit. Alhamdulillah, banyak sebenarnya kita dapat hari ini benda-benda baru Bang Mawi. Jadi kita mau bagi peluang juga penonton-penonton di rumah untuk menyiapkan. Sekejap lagi kita akan berjumpa. Jangan lupa komen dekat kita punya media sosial. Ya, media sosial di Tazkirah malam Jumaat. Boleh juga komen dekat Atu punya IG ataupun saya punya Cahaya Asmawi, Datuk punya ataupun doktor punya pun boleh. Komen nanti insya-Allah ada masa kita bacakan. Kita bacakan. Mana tahu ada soalan-soalan yang mungkin selama ini korang selama ini tak tahulah nak tanya doktor, tak sempat. Inilah masanya. Dekat mana Bang Mami? Sambung lepas ni dalam Kurma dan Kopi, sembang ikat tepi di Astro Ria dan Astro Oasis.